Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Nak tanya soalan boleh tak? Boleh, masuklah dulu. Tengah kemas-kemas ke? Kenapa ya? Nak tanya, akak dah masak ke untuk berbuka nanti? Kita tak masak. Kita ni kan berdua je nak masak apa. Berdua. Kalau macam tu biar saya masak dengan akak. Serius tau? Ya Allah, ya Serius. Tuhanku. Ya, rezeki kita yang ada orang nak datang masakkan. Jom, boleh. Okey, jom. Sila. Hari ni akak ada plan nak makan apa-apa tak? Plan tu tak ada lah, tapi dah hujung-hujung puasa ni kan. Kau dapat benda berkuah sedap juga Berkuah? Okey, ngam-ngam hari ni saya nak buat kuih tiaw lakna. Lepas tu saya nak buat ayam goreng cili kering. Sedap kan? Sedap, mantap. Okey, first kita akan buat kuih tiaw lakna. Kita gaulkan kuih tiaw dengan kicap manis. Lepas tu kita masukkan sos tiram kurang masin cap panda. Lepas tu kita goreng sampai dia kering sikit. Okey, sekarang kita buat kuah lakna pula. Kita tumis bawang merah dengan bawang putih. Bila bahan-bahan tumis dah layu, kita masukkan ayam. Lepas tu kita masukkan air untuk kuah dia. Okey, lepas tu kita masukkan sotong dengan udang. Kacau sampai semua bahan masak. Kita masukkan carrot, cili padi dan juga sayur sawi. Okey, lepas tu kita seasonkan dengan sos tiram kurang masin cap panda ni. Dan last sekali kita masukkan lada putih. Wow, nampak sedap. Tapi Sedap, nampak kan? macam senang buat dia. Senang je sebab kita guna udang, guna sotong, guna ayam, tumis letak dalam ni, lepas tu dah siap. Dah siap. Magic Magic. Lepas tu yang paling best, saya guna sos tiram kurang masin cap panda tadi. Tu yang bagi rasa umami. Yang datang kala-kala tu sekali Betul. yang jadi cantik tu. Sekarang kita nak masak ayam goreng cili kering. First, kita perakkan ayam dengan kunyit, sedikit serbuk kari daging. Kita gaul-gaul, lepas tu kita goreng sampai masak. Ayam goreng cili kering ni senang je, tak susah pun. Kita tumis bawang putih, halia, bawang merah dengan daun kari. Masukkan juga cili kering. Lepas tu kita masukkan balik ayam goreng kita tadi dengan sos tiram kurang masin cap panda ni. Masukkan juga sos cili dan last sekali kita masukkan kicap pekat manis. Kak, tumpah peti ais sekejap boleh? Boleh. Okey. Buka je. Nanti kalau akak guna sos tiram kurang masin cap panda ni, akak kena simpan dekat dalam peti ais tau. Okey. Sebab dia tak ada bahan pengawet. And yang paling penting, dia halal. Bagus. Okay, ni saya tambah lagi satu jambu sparkling. Sebab hari ni episod last, so kita go all out. Yang ni semua ni saya masak guna sos tiram kurang masin cap panda tu. Yang ni 25% kurang sodium and rasa dia still umami. Ada option lebih sihat. Jap. Okey, terima kasih untuk abang dengan akak sebab bagi saya masak kat sini. Okey, yang ni yang dalam fridge tadi dah kosong, saya bawa balik. Yang ni pula saya bagi untuk abang dengan akak. Terima kasih banyak. Okey, saya gerak dulu Okey, untuk korang semua, puasa kan dah habis hari ni. So saya ucapkan selamat hari raya Al-Zahir dan Batin. Bye. Bye.